Ini nombor 7. Okey, kena faham dulu maksud 70 ni apa. Macam biasa. Iaitu kita kena faham RM6,785.30 tu ada 14 kali nak ditambah dengan nilai yang sama. Jadi yang sepatutnya kena hafal sipih. Jika tak hafal sipih, dia buatlah tambah satu-satu. Tapi cikgu dah ajar kan kalau 14. Okey. Cikgu ajar dahulu siapa yang hafal sipih. So tulislah 6,785.3 sifar. Darablah dengan 14. Okey, dah. So kes yang pertama, soalan ni kita darabkan dulu dengan 4. Itu kes pertama. Okey. So 4 ada sifar 4 ini 12. Okey, ada titik. Kita ikut saja. Bila 12 tadi tambah sini 1. 4 darab 5 20 tambah 1 21. Letak sini 2. 4 darab 8 32 tambah 2 34. Letak sini 3. 4 darab 7 28. 28 tambah 3 ini 31. Letak sini 3. 4 darab 6 betul lah. 4 darab 6 24 tambah lagi 3 27. Dah selesai. Seterusnya didarab pula dengan sipih yang ini pula. Okey, so kita dah tahu sini ialah sifar. 1 kali sifar 1 kali sifar sifar 1 kali 3 3. Titiknya tetap sama kat sini. 3. 1 kali 5 5. 1 kali 8 8. 1 kali 7 7. 1 kali 6 6. Barulah kita boleh tambahkan. Sifar 2 titik 4 9 9. 7 tambah 7 14 tambah 1 jadi 9. So itulah jawapannya RM94994.20. Hilang. RM94994.20. Okey, dah selesai itu. Baik. Okey, so itu yang hafal sipih. Bagi yang tak hafal sipih, macam biasa cikgu dah ajar. Okey, apa maksud 14 ni? Maksudnya ialah kali 10 dengan kali 4. So kita kali 10 dulu. Apa kali 10? Maknanya nilai bijinya bertambah 1. Kalau RM4 kali 10 jadi 40. Kalau sah jadi puluh. Puluh jadi 100. 100 jadi 1000. Pindahkan saja titik. Jadi untuk kes itu, cikgu ambil lah nombor hijau. Okey, so 6785.3 sifar kali 10. Jawapannya ialah 67853. Settle. Sekarang kali 4 pula. So 67853 sifar kali 4. 4 tu boleh tak kita buat kali 2 kali 2? Kali 2 tu maksudnya nombornya kita tambah 2 kali. So tambahlah 2 kali. Okey, tambahkan 6, 10, 17, 15, 13. So ini boleh dapat 2. Dapat lagi 2 ni. Tulis lagi jawapan yang ini juga untuk dapat 4. Sifar 12, 1, 14, 10, 1. Kat sini 3 dan 3, 6 tambah 1, 7, 2. So tambahkan dengan jawapan yang ini tadi. So kita susun balik. Jawapannya ialah 67853. Tambahkan dengan ujungnya ada sifar-sifar supaya kita samakan dua tempat perpuluhan. Okey. So 14127. Okey. Dah siap. Okey, tapi perhatikan ni cikgu salah tulis ni. Patutnya ini bukan kat sini. Tadi pernah rapat tadi. So ini jawapannya 27. Okey, kita tambahkan.
Okey, kita tukar nombor lain. Nombor lain pula. Huruf lain pula. Okey. Jadi dalam kes ni jawapannya, sorry. So jawapannya kat sini ialah 20 sen, 4, 9, 14, tambah 1, 9. So sama tak jawapan ini dengan jawapan yang ini? Mestilah sama. Okey, boleh faham? Alhamdulillah.